dalam isu sumuk flotilla ni, daripada awal lagi kita boleh fikir. Guys, daripada dulu ni, konvoi sumuk ni tak pernah sampai pun. Tak pernah sampai. Tak pernah sampai. Kena ingat, tak pernah sampai pun. Ini memang digerakkan untuk bagi awareness kepada dunia. Tak pernah sampai. 8200. Jadi fikirlah. Jadi hari ni kita bergaduh sebab apa? Dia orang nak kita bergaduh. Masuk perangkap. Jadi bodoh. Setaik babi. Yang bodoh tu engkau. Yang ungu tu geng-geng kau ni. Geng-geng 8200 ni. Faham tak? Tak perlulah engkau nak menanamkan dalam minda rakyat Malaysia ni. Memasukkan sesuatu dalam pemikiran rakyat Malaysia ni bahawa apa yang dilakukan oleh Sumut Nusantara ni perkara yang sia-sia. Apa yang dilakukan oleh global Sumut Flotilla ni perkara yang sia-sia. Walaupun datangnya daripada 44 buah negara. Pembohongan yang paling nyata. Kau cuba masukkan ke dalam minda rakyat Malaysia bahawa tak pernah sampai. Semua konvoi-konvoi itu tak pernah sampai. Tahun 2008, tahun 2009. Daripada 31 kapal, 5 sampai. Bantuan sampai. Tapi yang paling kejam sekali, tahun 2010, kalau tak silap, kapal yang terkenal, Marvi Marbara. 10 orang kalau tak silap mati. Kan? Itu perjuangan. Faham tak? Sebab itu nama dia Sumut. Dalam bahasa Arab dia panggil Sumut, keteguhan. Jadi kalau kau tak nak bantu, kau tak mampu nak membantu, dan kau pun dalam 4 perkara ni pun satu pun kau tak boleh ikut, tak payah jadi manusia lah. Tak payah jadi orang Islam lah. Tak ada keinginan langsung. Yang pertama kau bantulah dari segi wang ringgit. Tak. Yang kedua kau bantu dari segi tenaga. Tak. Yang ketiga kau bantulah dari segi doa. Yang keempat, diam. Diam pun dah cukup membantu. Empat ni pun kau tak mampu nak buat. Diam yang percuma tu pun kau tak mampu buat. Doa yang mudah tu pun kau tak mampu nak buat. Kau tanam lagi dalam minda masyarakat Malaysia bahawa apa yang dilakukan oleh global Sumut Flotilla ni sia-sia. Apa yang dibuat oleh Sumut Nusantara ni adalah perkara sia-sia. Itu yang cuba kau tanamkan. Itulah peranan 8200. Faham? Kau jangan nak menipu. Tahun 2008 hingga 2009. Antara tahun yang berjaya. Walaupun 31 kapal hanya 5 yang berjaya sampai. Tetapi apa yang mereka lakukan ini mendapat juga hasilnya. Jadi segala yang kita lakukan, mereka-mereka yang datang ni, mereka-mereka yang berkumpul 44 buah negara ni dah tahu risiko yang akan mereka tanggung. Perjalanan mereka senang belum tentu, susah sudah pasti. Mereka tahu risiko yang kena mereka tanggung. Mereka tahu akibat yang akan mereka tempuh. Tetapi kerana memegang nama Sumut, keteguhan, mereka pergi juga. Sampai tak sampai itu cerita lain. Tapi keinginan, kesungguhan, kehendak mereka itu insya-Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dalam 32 juta hanya 23 orang je yang pergi? Kenapa yang menyahut itu cuma 23 orang saja? Cuba kita fikir balik. Jadi kalau kita tak mampu nak pergi, bantulah dari segi kewangan, walaupun sedikit. Bantulah dari segi tenaga, bantulah apa benda. Okey, kumpulkan barang-barang yang disumbangkan oleh orang ramai, makanan ke ubat-ubatan untuk dihantar ke pelabuhan, kan? Itu tenaga. Kalau dua ni tak mampu, berdoalah, ya Allah, ya Tuhanku, permudahkan urusan mereka, hindarkanlah dari segala bahaya. Mudah, kan? Minta dengan Allah. Itu pun kau tak mampu. Yang paling terakhir, diam. Apa orang buat baik, kau diam. Tetap juga engkau bersuara. Kau dengan Jebat Lahanat serupa sama je. Isyam Jalil, serupa je. Bila orang cakap 8200, kau melenting. Nak menafikan. Tetapi peranan kau dalam negara ni menanamkan ini. Supaya rakyat Malaysia menganggap apa yang dilakukan sekarang ni perkara sia-sia. 44 buah negara. Itali bersama. Ahli Parlimen Itali pun bersama.
Perdana Menteri atau Presiden Colombia sendiri yang melepaskan konvoi itu dengan penuh semangat. Engkau tak malu ke jadi orang Islam? Engkau tak malu ke menjadi orang yang konon-kononnya hebat? Kerja engkau memfitnah, kerja engkau memburukkan orang, kerja engkau mengaibkan orang. Jadi barwa semata-mata sedikit habuan yang masuk daripada mulut, masuk ke perut, keluar ikut bontot. Itulah harga diri engkau. Faham? Sepatutnya kita sahabat semua, kalau kita tak mampu, cukuplah sampai sekadar kita berdoa, kita diam. Berdoa, kita diam. Kalau dua ni kita tak mampu. Ini tak. Empat dia tak mampu nak buat. Dia langgar lagi. Dia hina lagi. Dia caci maki lagi. Diketawakan lagi. Pembohongan ni paling besar dibuat oleh si Sir Tai Babi ni. Dia kata tak pernah sampai pun. Tak pernah sampai pun. 31. 5 kapal sampai daripada 31 kapal. Apa yang kita buat, mereka semua tahu. Satu dunia tahu risiko yang akan mereka tanggung. Tetapi kerana dah memegang nama Sum'ud tu, keteguhan tu, kena tegur lah. Kena kuat lah. Kan? Malulah kita kepada orang yang bukan Islam. Inilah bila kita cakap di 8200 dia melenting kan. Tapi inilah dia peranan 8200 ni menanamkan minda dalam minda rakyat, minda masyarakat bahawa apa yang dilakukan oleh mereka-mereka ni semua adalah perkara sia-sia, tak perlu dibantu. Inilah dia.